Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jadi separuh daripada rakyat negara Malaysia ini adalah wanita. Namun di dalam Dewan Yang Mulia ini suara kami hanya 13.5%. 30 kerusi daripada 222, iaitu inilah dikatakan realiti parlimen kita hari ini. Dan itulah ukuran sebenarnya kesaksamaan gender dalam politik kita hari ini. Jadi Bukit Bendera bangkit untuk menyokong laporan penyata jawatan kuasa ini kerana angka di dalamnya bukan sekadar statistik. Ia sebuah cermin dan apa yang dipantulkan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dalam indeks jurang gender global, Malaysia berada di tangga ke-114 daripada 146 negara. Tetapi dalam aspek permerkasaan politik, kuasa membuat keputusan, kita terhumban ke tangga ke-134. Jadi lihat jiran-jiran kita, Tuan Yang Pertua. Indonesia melepasi 21%. Vietnam mencapai 30%. Timor Leste, sebuah negara yang jauh lebih muda daripada kita, menembusi 35%. Filipina, Thailand, semua mendahului kita. Dalam kalangan ASEAN, Malaysia hampir di dasar carta. Kita berada di kelompok paling bawah bersama Brunei dan Kemboja. Jadi kita gah bercakap tentang Malaysia madani di pesada dunia. Tetapi pada kadar sekarang, laporan ini memberitahu kita jurang ini akan mengambil masa 135 tahun untuk ditutup. 135 tahun. Anak-anak kita akan berkorban. Cucu cicit mereka akan berkorban. Saya pun akan berkorban. Jadi sebelum negara ini mencapai keadilan yang sepatutnya. Jadi mengapakah kita ketinggalan? Jadi di sini marilah kita jujur. Selama 30 tahun sejak deklarasi Beijing, kita bergantung kepada janji sukarela parti politik. 30 tahun hasilnya, calon wanita meningkat daripada 8 orang pada tahun 1982 kepada 127 orang pada 2022. Tetapi yang berjaya menang masih tersekat pada 14. Jatuh lebih rendah daripada 14% sahaja. Maknanya, kita rajin meletakkan nama wanita di atas kertas pencalonan, tetapi kita meletakkan mereka di kerusi yang sukar dimenangi. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai kerusi korban. Halangnya berlapis-lapis. Dominasi lelaki di dalam bilik gerakan parti, stereotip yang menganggapkan wanita hanya layak menjaga dapur kempen dan seumpamanya. Beban kerja rumah tangga yang tidak terbayar dan kos politik yang melambung tinggi. Jadi sistem first past the post kita perlu cenderung melindungi penyandang lelaki. Ini bukan kebetulan, Tuan Yang Pertua, ini struktur. Namun izinkan Bukit Bendera berkata dengan jujur. Kota ni semata-mata bukannya orang kata tongkat yang ajaib. Laporan ini sendiri memberi amaran. Jika kita hendak ataupun kalau kita lah nak mengejar angka pencalonan, parti boleh manipulasikan kota dengan meletakkan wanita di kerusi yang memang susah nak menang. Insentif keuangan pula boleh disalahgunakan sehinggalah ada yang menubuhkan parti wanita semata-mata untuk menuntut dana. Maka dasar ini mesti memberi ganjaran kepada kemenangan yang sebenarnya. Bukan sekadar pencalonan kepada kerusi-kerusi yang strategik, bukan kerusi korban dan mestilah diaudit dengan rapi dan ketat. Keadilan yang dilaksanakan secara sambil lewa bukanlah keadilan. Maka apa jalanannya? Bukit Bendera berbangga kerajaan perpaduan telah pun bergerak menubuhkan jawatan kuasa ini dan juga menubuhkan APBGM, Gender Equality. Jadi program-program seperti Perantis, Komitmen Reformasi Madani. Tapi izinkan saya untuk mengesah kerajaan saya sendiri. Marilah kita habiskan kerja ini. Dengan izin, we have a lot of work to continue and we must finish this. Pertama, peganglah parti-parti politik bertanggungjawab bukan atas bilangan calon wanita sahaja tetapi atas penempatan mereka. Berhentilah menjadikan calon wanita ini sebagai korban. Kalau kita serius letakkan wanita ini di kerusi yang boleh menang. Kedua, kita perlu berani memulakan perbincangan tentang reformasi sistem pilihan raya. Jadi laporan ini menunjukkan jalan raya unsur perwakilan berkadar dan juga sistem campuran. Ia memerlukan pindaan perlembagaan
Ya, ia memerlukan perjalanan jangka panjang, tetapi negeri seperti Pulau Pinang dan Selangor saya yakin sudah bersedia untuk menjadi perintis. Dan yang ketiga, apa yang kerajaan kawal terus, iaitu tetapkan 30% wanita dalam kabinet, Dewan Negara, ahli majlis dalam pihak berkuasa tempatan dan seterusnya. Di sini tiada lagi alasan ya kerusi yang susah, jadi kita boleh yang menunjukkan teladan. Jadi, Datuk Speaker, di seluruh negara terdapat lebih 600 kerusi DUN, tetapi hanya 74 diduduki wanita. Bukan kerana wanita tak layak, tetapi kerana terlalu lama kita beri mereka peperangan yang sudah kalah. Jadi wanita Malaysia sebenarnya tidak meminta kerusi untuk yang dihadiahkan. Wanita Malaysia hanya meminta peluang yang adil, bukan dihantar ke medan untuk tewas. Jadi 30% bukannya ceiling, ia sebenarnya lantai yang minimum. Dan selagi kita terus menghantar wanita ke kerusi korban, kita bukan sahaja mengecewakan mereka, kita mensia-sia separuh bakat negara kita sendiri. Jadi di sini Bukit Bendera menyokong penuh laporan ini. Sudah tiba masanya kita berhentilah. Dan masanya untuk kita bermula untuk melakukan sesuatu yang adil untuk semua. Kerana Malaysia ini adalah milik kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.